Tenanglah. Assalamualaikum. Korang dah tengok dah video tadi? Bagi setengah orang, mabuk dianggap cara untuk berseronok, melupakan masalah dan menikmati hidup. Namun di sebalik keseronokan tersebut, terdapat banyak kesan buruk yang dapat menghancurkan masa depan seseorang. Isu penyalahgunaan alkohol atau mabuk merupakan salah satu masalah yang semakin membimbangkan dalam masyarakat kita. Fenomena ini bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, namun turut meluas dalam kalangan remaja. Mabuk sering dikaitkan dengan keseronokan yang sementara, tapi terdapat banyak kesan yang negatif yang dapat memberikan padah yang berpanjangan kepada individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, isu ini patut diberikan perhatian yang serius kerana kesannya yang sangat membahayakan untuk masa yang akan datang untuk seseorang tersebut. Terdapat banyak kes yang berlaku akibat daripada orang di bawah pengaruh alkohol. Sebagai contoh yang pernah menggemparkan satu Malaysia adalah kes pemandu mabuk yang melanggar seorang bapa yang mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak sehingga mengakibatkan mangsa tersebut meninggal dunia. Weh, Azri. Stop. Stop. Tu cik korang tengok ni. Tak apa ni, Kacau apa ni? Ni ada ni. Artis ni minum alkohol. Macam best je. Ha? Nak try tak? Jap. Jom lah cepat. Nak try? Boleh tak? Boleh stres ni. Jom. Try. Okay guys, berdasarkan scene tadi kan dia tunjuk banyak faktor-faktor dia kan. Macam ada yang tengah minum air tu kan, dia ajak minum air tu, ajak kawan pula. Okay, so saya akan terangkan balik faktor-faktor dia dan kenapa faktor-faktor tu bahaya. Okay, so seperti yang paling pertama sekali, mestilah dia trend. So yang trend tu dia tengok dekat media sosial dan tengok banyak influencer, banyak artis-artis yang cuba yang betul lah minum alkohol, minum arak, dan benda ni akan mempengaruhi generasi muda. Sebab apa? Bulu turun bulu biarlah dari rebungnya. Okay, so itu memang tak patut lah. Influencer dengan artis patutnya dia tunjukkan sikap yang baik kepada itulah di media sosial. Okay, so yang kedua, dia mengajak kawan-kawan dia untuk cuba minum alkohol tu. Okay, so benda tu tak elok. Kita dah tahu benda tu tak elok. Jadi kita kalau boleh kena itulah jauhi daripada kawan-kawan yang ajak kita minum alkohol tu. Sebab yalah kan kawan-kawan kita kan lagi dekat daripada dekat dengan kita daripada family kita. Sebab kita memang kalau boleh ikutkan hampir 8 jam jugalah kita dengan kawan-kawan kita. Lepas tu kita pergi berjadah pula dengan mereka. Feeding! Weh, ada orang yang salah. Weh, kau kenapa? Kau okey tak?
Aku okey je, aku okey je. Apa kau tak okey ni? Bangun kan? Jom. Pergi hospital dulu. Aku okey je, aku okey je. Assalamualaikum semua. Adakah ada semua telah melihat video yang kita orang pertanyakan sebelah tadi? Dalam video tersebut, kita orang menunjukkan kesan apabila seseorang itu mengalami ketagihan alkohol. Mungkin ada tertanya-tanya, apakah tabiat ketagihan alkohol ini boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan kita? Ya, ketagihan alkohol secara berlebihan boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman kita seperti hati, otak dan jantung. Disebabkan kerosakan pada sel-sel otak kita juga mungkin boleh terlibat dalam kemalangan jalan raya akibat kita tidak boleh mengawal keseimbangan diri kita sendiri. Dan selain daripada kesihatan fizikal, adakah tabiat yang buruk ini boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan emosi kita? Ya, alkohol boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan emosi, kemurungan dan juga sukar membuat keputusan. Dan boleh menyebabkan individu tersebut mengalami ketagihan alkohol yang sukar untuk dipulihkan. Ketagihan alkohol juga boleh mendatangkan kesan kepada keluarga kita sendiri, seperti seorang suami ataupun seorang bapa yang mengalami ketagihan alkohol akan menyebabkan dia lupa akan tanggungjawab diri dia kepada keluarga mereka, seperti tidak melangsangkan nafkah, tidak memberi makan kepada anak-anak mereka. Dan disebabkan oleh tidak boleh berfikir secara waras, mungkin seorang suami itu akan mendera anak mereka dan juga isteri mereka. Dan akhir sekali, adakah ia juga mendatangkan kesan kepada masyarakat? Ya, ia mendatangkan kesan kepada masyarakat disebabkan pengaruh alkohol ini boleh menyebabkan meningkatnya kes jenayah seperti pergaduhan, rompakan dan juga seperti keganasan. Dan disebabkan itu, kes-kes seperti kemalangan jalan raya disebabkan oleh pemandu mabuk juga semakin meningkat, seperti kes-kes yang viral pada baru-baru ini, yang di mana seorang pemandu mabuk melanggar seorang bapa yang merupakan penunggang motosikal mati di tempat kejadian disebabkan berlakunya pelanggaran. Okey, so kita dah lihat tadi kesan dan juga akibat daripada mabuk ini. So di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah pencegahan daripada alkohol ini. Okey, so yang pertama, kita perlulah mengawal diri dan emosi. Apabila kita tidak dapat mengawal emosi dan diri kita dan hanya melakukan sesuatu itu mengikut daripada kita punya nafsu dan perasaan semata-mata, ia akan mendatangkan akibat yang teruk dan akan menyebabkan kita melakukan perkara yang kita akan menyesal di kemudian hari. Ia juga akan menjejaskan kita punya kesihatan, hubungan kekeluargaan dan juga pelajaran kita. Okey. So yang kedua, kita perlulah memilih rakan yang baik. Rakan yang baik ini mempunyai kesan yang baik dalam diri kita. Bila kita memilih rakan yang baik, kita akan cenderung kepada perkara yang positif dan kita akan meninggalkan segala perkara yang tidak berfaedah. Sebaliknya pula dengan rakan yang kurang baik, kita akan lebih terdedah kepada perkara yang negatif dan lawa. Okey guys, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.